antara ikatan asas, setup asas, rod, reel, dan juga penggunaan jihad, penggunaan soft plastik, jenis-jenis apa yang popular digunakan. Hari ni aku cuba akan terangkan dan aku akan bawa korang ke kolam untuk kita test lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, macam biasa bertemu lagi aku, Rizal, dalam channel Golden Hook FC. Memandangkan cuaca sekarang, angin tenggara sudah masuk dan cuaca tak menentu, so aku hadkan sedikit trip laut lah. Okey, hari ni memandangkan aku ada banyak free lah di darat, so hari ni aku nak tunjuk sedikit tutorial macam mana kita set up untuk memancing kolam menggunakan soft plastik. Untuk menggunakan soft plastik ni tak ada masalah, korang boleh gunakan BC, korang boleh gunakan spinning lah. So untuk penggunaan spinning, reel yang paling sesuai adalah saiz 1000 ke 2500. Itu yang paling sesuai lah. Nak pakai lagi besar boleh, tapi agak berat lah. BC pula 1 ke saiz 200 tak ada masalah lah. Tali mainline yang biasa kita guna untuk soft plastik daripada 8 pound sampai ke 20 lb lah. Sebenarnya lagi bagus, lagi kecil lagi bagus, tapi risiko untuk korang putus agak tinggi lah jika kolam-kolam tersebut mempunyai struktur-struktur yang bahaya seperti culvert dan lain-lain lagi. Okey, rod yang aku rasa paling sesuai, ini aku recommend lah. Paling cantik 410 hingga ke 820. Itu paling cun lah untuk korang guna setup yang boleh dapatkan distance untuk balingan, untuk dapatkan feel fair and square dalam fight. Cun lah. Panjang rod yang direkomendkan kalau boleh atas pada 5 kaki dan bawah 7 kaki. Antara reel yang biasa kita guna untuk mancing kolam adalah spinning, baitcaster, rod 512 lb, 6 kaki 2. Yang ni untuk kolam yang tak berapa besar, aku biasa gunakan 5 kaki 6 lah, dia pendek sikit. Setup ok. So sekejap lagi kita cerita pasal soft plastik pula. Ok, kali ni kita ceritakan pasal soft plastik lah. So dekat sini ada banyak model soft plastik, terdiri dengan berbagai-bagai brand lah. So hari ni aku nak tunjuk korang macam mana setup untuk memancing kolam menggunakan soft plastik. Sebelum tu aku nak bagi tahu jenis-jenis soft plastik yang popular digunakan di kolam. Okey, kita mulakan daripada ni. Okey, ini adalah jenis grub. Okey, jenis grub. Saiznya adalah 3 inci. Dia ada model 2.5 inci dan ada lagi besar. So paling biasa kita gunakan di kolam air masin adalah saiz 3 inci dan 2.5 lah. Ini adalah Mino, model Mino. Model Mino ni pun 3 inci. Okey. Yang lagi satu biasa orang guna adalah 2.5 inci. 2.5 inci macam ni lah. Agak kecil sikit. Ini pun model Mino. Antara model-model yang paling popular. Okey, ini panjang sikit. Ini 3.7 inci. Ini daripada Swim Shed Rockford.
Ni model Mino Slim. Okey, nampak saiz slim Okey, ni saiz slim. Dan ini model gemuk. Antara soft plastik yang amat popular. Gram. Okey, ini 7 gram. Ini 5 gram. Ada yang sampai 10 gram lah, tapi tak salah aku tak ada simpan 10 gram. Oh, ada. Ini 10 gram. Biasanya kolam yang ada dekat Johor ni lah, kita biasa menggunakan 2 ni lah, 5 gram dan 7 gram. Depend pada kolam tersebut lah. So, jihad ni pun ada berbagai model. Ada yang model murah dan ada yang model jenama yang agak mahal sedikit lah. Terpulang pada bajet korang, dan korang kena tanya feedback daripada pemancing biasa. Pasal kadang-kadang ada yang dia punya mata kail ni tak tahan lah. Okay, untuk setup menggunakan jihad ni, okay, tunjukkan sikit. Ni mata kail, ni SP, ini untuk ni yang gemuk. Okay, korang tekan, just tekan macam ni. Ambil tengah-tengah badan ikan ni, just nice. Okay, okay, pastikan ada ruang untuk ekor dia, untuk pedal dia. Ni kita panggil pedal tail pedal dia untuk ada jarak. Pasal pedal ni yang banyak action. So kalau korang ambil terlalu panjang, takut action dia jadi kurang lah. So korang ambil tengah-tengah. Pastikan betul-betul lah dia punya ni. Okay, kalau yang tak pasti macam mana nak masukkan contoh korang bajet dekat sini ambil tinggi sikit dah, tak apa. Okay, so korang bajet dekat sini, dia akan keluar. Tarik ni, masuk tengah-tengah. Tadi kat sini kan, korang bajet, keluarkan dulu mata kail. Lepas tu terus adjust dia punya. Okey, untuk grab pun sama juga. Cara dia sama, cuma grab ni korang nak kena hati-hati. Okey, pastikan ekor dia ni kat bawah, benda ni kat atas. Macam ni dipanjangkan, korang ambil lebih sikit tak apa. Okay, pastikan dia bukan apa, takut nanti bila dia berpusing, dia bukan apa, bila korang kalau benda ni kat atas, takut nanti bila korang baling, benda ni akan tersangkut macam ni. Dia akan ni, bila dia di bawah, dia tak ada mengganggu sangat. Tapi bila kalau benda ni kat atas, takut benda ni akan melekat. Jadi macam ni. Jom ikut aku, kita ke kolam aku. Untuk langkah keselamatan, kita kena pakai mask. Okey. Tapi kita tengok. Nanti ada dah semua orang. Oh ni. Nah, ini tak boleh kita simpan. Yang menjadi mana aku tanya soalan dia.
Sama je dia. Sama lah. Yang tu besar, yang ni kecil. Ambil besar, yang besar dah banyak. Yang besar kan, ni 3 inci kan? Okey. Ya, tolong aku buka kayu tu. Boleh? Boleh. Okey. Boleh, aku jaga depan ni. Macam mana nak ikat jihit? Kali ni aku pakai ikat jihit 5 gram. Oh, kurang ni sedap. Nak pasang tu. Nak Ikat jihit 5 gram. nak buat rak. Oh. Tapi kat sini kaya. Oh, kaya. Kaya. Kejap gambar dia. Gambar. Apa langgar ni? Kita pun nak tengok juga. Kenapa lah? Alah. Rabut. Rabut. Aku pun pelik lah. Ui, baik. Ya kat aku. Yeah. Ni hasil orang pandai mancing.
Orang pandai mancing ni hasil dia. Ni hasil orang pandai mancing. Nampak? Orang pandai mancing. Ni dia. Ini dewa 7 kolam. Ini kalau orang pandai mancing. Kalau tak pandai mancing, macam yang sana. Okey dah. Pergi depan ya. Nak tanya kan. Ni yang tak pandai pancing. Apa pun tak boleh lah. Gabutnya dengan apanya. Ini bukan lak. Lagi satu dah lama tak pancing kolam kan. Inilah bahannya. Lagi satu, aku pelik. Kalau aku buat vlog pasal kolam ni, mesti susah nak dapat ikan. Mesti teruk. Malu betul kolam ikan ni dengan kamera. Ada tau kat sini. Bagus.